Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Pasti yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam adalah ketika menjelangnya Hari Raya iaitu pemberian bonus raya kepada semua penjawat awam. Setiap tahun pasti penjawat awam akan menerima bonus raya sempena menyambut Hari Raya. Bagaimana pula dengan tahun ini? Adakah bonus raya akan diberi atau bagaimana? Berita gembira kepada semua penjawat awam Kerajaan Perak meluluskan bayaran bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri sebanyak RM1,500 kepada anggota Perkhidmatan Awam Negeri sempena Aidilfitri ini. Pembayaran akan dibuat pada 24 Mac melibatkan kira-kira 13,582 penerima. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun mengumumkan bantuan khas kewangan RM200 kepada semua penjawat awam Kerajaan Persekutuan yang bertugas di Negeri Sembilan. Semua kakitangan awam Jabatan Persekutuan di Negeri Sembilan termasuk tentera, polis, guru dan kakitangan hospital serta klinik kesihatan kerajaan akan mendapat bantuan khas ini sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri kepada penjawat awam Kerajaan Persekutuan sempena menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Selain daripada itu, Kerajaan Selangor sedang mempertimbangkan pemberian bantuan khas kewangan BKK 2 tambahan kepada semua penjawat awam. Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata perkara itu akan dibawa untuk dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN yang akan datang. MMKN nanti akan mempertimbangkan pemberian duit raya yang dipanggil BKK 2 khas. Pada pembentangan Belanjawan Selangor 2025 tahun lepas, Amiruddin mengumumkan penjawat awam negeri Selangor akan menerima BKK 2 bulan gaji yang dibayar secara berperingkat. Pemberian berkenaan meliputi pelbagai syarat ditetapkan dengan 1 bulan dibayar pada 31 Disember 2024 dan sebulan lagi dilunaskan pada 25 Mac 2025 sempena sambutan Aidilfitri.